Eh, eh, tengok apa? Itulah 4-0 ni. Minggu lepas kita banyak tracer daripada depan hujung sana sampai ke hujung sini semua tracer. Jadi saya tengah nak restock balik tracer saya ni. Tak apalah, kita abaikanlah yang dah lepas tu, biarkan lepas. Siapa yang mencari tracer, kita ada 4 biji saja lagi. Kita ada V1, V2 dan V3. V3 ada 2 biji saja, V1 ada sebiji, V2 pun ada 2 sebiji. Sebelum ni memang penuh dengan model-model tracer daripada V1, V2, V3, tapi kita dah tinggal yang ada ni je. Mana yang mencari, cepat datang cari saya ataupun WhatsApp saya dulu, detail ke, nak buat loan ke, nak buat cash ke, APP ke apa ke, DM saya, PM saya akan bantu anda. Okey, kita go through dulu. Okey, yang ni adalah V1, model V1 Yamaha Tracer 900. Ada side box. Side box ada kiri kanan. Okey, tahun 2018, mileage 56k, boleh masuk loan kredit 700 untuk deposit dia, OTR. Bulanan dia 671 selama 72 bulan. Okey, yang ni V3. Harga jualan dia 51,800 tahun 2022. Ada double stand, ada spotlight, ada crash bar, ada top box dekat belakang. Kita bagi sekali, kita jalan sekali. Boleh masuk loan kredit, minimum depo lebih kurang dalam 3,300 untuk on the road. 948 selama 84 bulan. Yang ni untuk V3. Okey, mana yang tak nak side box, mana yang tak nak spotlight ke apa ke, nak original dia untuk tracer V3, saya ada sebiji ni kosong, mengekalkan dia punya keadaan yang asal, cuma ada spotlight GR saja kat bawah ni, ada sepasang. Okey, dengan harga jualan 48,800 tahun 2022. Boleh masuk loan kredit, minimum depo 300 untuk on the road. Bulanan 948 selama 84 bulan. Tinggal V1 ni sebiji je. Tahun 2018 ada top box, mileage 81k, masih lagi ada double stand, datangkan juga dengan crash bar. Ada spotlight sepasang. Tayar depan belakang masih tebal lagi. Mana yang mencari untuk model-model tracer, tinggal ni je. Saya ada V1, V2, V3. Jadi dah tak ada dah, kosong dah. Saya kena top up motor lain untuk cover yang kosong ni, orang yang kosong ni. Saya ada Versys dengan V-Strom. Mana yang mencari Versys dan V-Strom pun ada Meroje. Saya Azrul daripada TM Motor Berkapar. Beli motor, cari motor, jual motor, cari saya ataupun tim saya yang lain. Saya Azrul. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum, jaga diri baik-baik.